Suami kena jaga baik. Walaupun kita ada kuasa melarang isteri kita keluar, jangan kita kerah dengan isteri kita. Kerana apa? Kerana Nabi ada pesan pula, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu orang beriman, yang paling baik dengan anak bini dia. Faham? Bini dia nak pergi rumah mak long, mak dara dia dewi. Bini dia nak balik rumah kapung, nak tengok ayah dia lama tak balik kapung Johor 3-4 hari dia beri. Itu suami yang baik. Faham tak lagi? Bini dia nak pergi rumah kawan dia, lama tak ziarah kawan dia, laki dia beri. Faham? Itu suami yang baik. Ni semua benda tak boleh. Jadi tidak ada keseronokan menjadi seorang isteri, hati tidak tenang, serabut, sakit hati. Faham? Dia pun ada hati perut kau. Tujuan perkahwinan litaskunu ilaiha, kamu duduk elok-elok dengan pasangan kamu. Dah kalau duduk kurung dia tu bukan duduk elok-elok namanya lagu tu. Cuma janganlah siapa beri tubik belaka, semua benda boleh tubik. Kerana perempuan ini kalau semua kita lock dak cara sangat, punah-ranah kat dia. Tahu tak? Habis benda dia nak. Habis kedai dia masuk. Tengok perempuan kalau masuklah kedai, tak sama dengan orang lelaki. Orang lelaki pergi kat barang hot nak. Perempuan dia cek habis dengan keling-keling jual dia tengok habis. Faham lagi? Ngerobok-robok dia ukur habis. Tahu tak? Habis benda dia tengok.